Pempengaruh media sosial Amirah Khan sekali lagi menjadi bualan hangat netizen apabila dia berkongsi momen mesra bersama dengan kekasihnya Jeffrey Nicole di media sosial. Menerusi hantaran yang dimuatnai oleh Amirah, di Instastory-nya dapat dilihat dia sedang meluangkan masa dengan keluarganya serta Jeffrey dengan melakukan beberapa aktiviti. Antaranya bermain pickleball, makan bersama keluarga dan bersantai, malah turut kelihatan anak Nur Nabila iaitu jebak Jaden duduk di atas riba Jeffrey. Namun begitu, kemesraan yang ditayangkan Amirah bersama kekasihnya mengundang kecaman ramai sehinggakan ada segelintir individu mendakwa pasangan itu sudah sah menjadi suami isteri. Malah, tindakan Amirah yang meletakkan kakinya di atas riba Jeffrey ketika makan malam bersama keluarga telah menimbulkan rasa kurang senang ramai. Selain itu, ramai netizen mengecam perbuatan Amirah bersama Jeffrey dan mencadangkan sahaja mereka berdua berkahwin daripada menyebarkan kegiatan sedemikian kepada orang ramai. Bagaimanapun, ada juga netizen meminta orang ramai untuk mendoakan Amirah untuk kembali ke jalan yang benar dan menjaga batasnya sebagai seorang wanita beragama Islam dengan lelaki bukan mahramnya. Difahamkan bukan kali pertama Amirah tayang kemesraannya bersama Jeffrey. Malah, kakaknya iaitu Niloufar akui sudah menegur dan menasihati adiknya berkaitan perkara tersebut. Terdahulu, netizen persoal status Amirah Khan dengan Jeffrey Nicole selepas tidak lagi mengikuti akaun Instagramnya. Lebih menguatkan perkara tersebut apabila kesemua gambar bersama individu terbabit tidak lagi kelihatan dalam media sosial miliknya. Malah, peminat pasangan merpati dua sejoli itu melahirkan kebimbangan bahawa hubungan mereka mungkin sudah berakhir. Hubungan mereka semakin menjadi hangat selepas Jeffrey mencacah tatu AK pada jari manisnya dan Amirah turut berkongsi panggilan WhatsApp lebih 12 jam bersama kekasihnya itu. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga urusan Amirah Khan dipermudahkan dan terus berjaya dalam karier yang dibina.